Seorang peniaga Char Kway Teow di Pulau Pinang dipuji ramai selepas membelanja seorang pelanggan OKU yang datang membuat pesanan untuk keluarganya. Menerusi video TikTok @wanis90, peniaga itu memaklumkan pelanggan tersebut tidak perlu membayar makanan yang dipesan. Tindakan ikhlas itu menyentuh hati ramai dan meraih lebih 1.4 juta tontonan. Ayolah, kita tak bang. Mai. Mau dekat abang ni. Abang macam mana tak tengok apa? Dua pernah ada? Ya bang. Ya. Kali kau ni, anak. Nak makan apa ni? Nak makan? Bang, hello Okay, lagi bang? Bang lah. Tak payah. Ini saya campur pun tengok, belakang pun tengok. Tak payah, terang je, ayah. Baik. Lagi? Abang ayah. Okay, okey lah. Lagi bang? Sate apa ke? Sate apa? Sate ayam. Ayam doko. Lagi bang? Ayam bang? Mana je? Okay, okey tu bang? Satu adik, satu letak. Tik air ya? Meluk air. Okay, yang ni je bang. Okey bang. Abang tak payah bayar ni, saya belanja bang. Ha? Tak payah bayar bang. Saya belanja. Okey, abang duk gitu lagi saya pentak. Saya suruh budak saya pentak. Baik ha? Amin ya Rahman. Doa saya bang. Tolong doa saya tak? Doa saya tak? Amin ya Rabbal Alamin bang. Semoga doa tu balik kepada abang. Semoga abang sihat balik nah. Okey bang, saya belanja bang, jangan risau. Okey. Yang ni, check in tak? Check in tu. Yang ni tak payah abang yang tu free. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Habib.